Tahukah anda, Malaysia berbilang kaum, tapi bagaimana kita kekal bersatu? Sejarah tingkatan 5. Bab 7. Membina kesejahteraan negara. Perpaduan kaum adalah penyatuan rakyat pelbagai kaum untuk hidup aman dan saling menghormati. Dasar British dahulu memisahkan kaum. Selepas merdeka, usaha dilakukan untuk memupuk perpaduan dan integrasi nasional. Pendidikan jadi asas perpaduan melalui Laporan Rahman Talib 1960, Kajian Aminuddin Baki, Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974, Falsafah Pendidikan Negara dan Akta Pendidikan 1996. Bahasa Melayu telah diangkat sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan untuk menyatukan rakyat. Manakala dasar kebudayaan kebangsaan dibentuk berasaskan budaya tempatan untuk memupuk identiti nasional. Sukan pula menyatukan rakyat tanpa mengira kaum melalui semangat berpasukan dan kebangsaan. Dan yang paling penting, rukun negara diperkenalkan sebagai tonggak kesejahteraan dan panduan hidup bernegara. Ingatan SPM, pendidikan, bahasa, budaya, sukan dan rukun negara membentuk perpaduan serta kesejahteraan rakyat.